Assalamualaikum Abang Nordin. Saya Zul daripada Malaysia. Waalaikumsalam Zul. Terima kasih terangkan bab ilmu tasawuf. No problem, Abang Nordin suka. Sekarang dah 2026, lagi ramai anak-anak muda nak tahu ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Abang Nordin pun terperanjat. Yang ada orang-orang lama pun PM Abang Nordin, dia tanya Abang Nordin, tak belajar ilmu tasawuf tak boleh ke? Boleh. Tapi ilmu tasawuf adalah ilmu fardu ain. Awal-awal mengenal Allah. Itu apa? Mencuci hati kita. Nak tahu lebih lanjut, pergi cari guru tasawuf. Abang Nordin tak boleh kupaskan. Walau kau umur tua daripada Abang Nordin pun Abang Nordin tak boleh kupaskan. Sebab Abang Nordin tak ada ARS. Singapore is very strict, very good. Nanti Abang Nordin akan upball yang guru Abang Nordin, Al-Fadhil Tengku Muhammad Fauzi, orang kuat Muiz. Abang Nordin belajar dengan dia kitab hikam. Daripada Abang Nordin muda, Abang Nordin kahwin. Sekarang dah 2026, Abang Nordin ada cucu, 4 cucu. And ni, VTT ni very good for Abang Nordin punya anak-anak dengan cucu dan keturunan Abang Nordin. Abang ni nak tinggalkan kesan untuk anak-anak muda. Solat adalah wajib. Kerana solat adalah disiplin diri kita sendiri. Solat 5 waktu adalah wajib. Bukan solat kita nak masuk syurga and takut masuk api neraka. And nak pahala. No. Solat adalah disiplin diri kita sendiri. Korang solat ke tak solat, korang tak berdosa dengan Abang Nordin, tapi korang berdosa dengan Allah SWT. Anytime korang boleh taubat nasuha. Sebab tu Abang Nordin cakap solat adalah disiplin diri kita sendiri. Contoh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, timing semua sama negeri masing-masing walaupun dekat Mekah. Masuk azan aja semua solat, betul tak? Sebab tu Abang Nordin cakap kalau korang belajar mana-mana dengan guru tasawuf yang cakap tak perlu solat lagi, ataupun kawan-kawan korang yang belajar tasawuf cakap tak perlu solat lagi, ataupun kat TikTok korang tengok yang guru-guru tasawuf cakap tak perlu solat, jangan tengok. Dan guru-guru ni semua korang tinggalkan, cari guru baru. Okay? Mungkin diorang yang belajar tasawuf ni peringkat dia dah tinggi daripada kekasih kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Solat hingga dia wafat. Maaf lah, Abang Nordin cakap direct forward ni, tak ada sindung-sindung. Guru Abang Nordin tasawuf Tengah Fauzi solat hingga wafat. Guru kat kampung tasawuf solat hingga wafat. Bapa Abang Nordin belajar tasawuf solat hingga wafat. Ini kan kita yang korang ni semua baru belajar ilmu tasawuf. Maaf lah. Sebab tu yang ada tak happy dengan Abang Nordin kalau Abang Nordin cakap pasal bab solat. Maaf lah. Solat adalah wajib untuk disiplin diri kita sendiri. Okay? Kalau korang tak faham lah. Okay? Lepas tu Abang Nordin cakap ilmu tasawuf ni bukan ilmu tinggi-tinggi. Ilmu fardu ain, awal-awal mengenal Allah. Boleh faham? Dan tak faham salah Abang Nordin cakap pergi telefon Muiz, tanya kat Singapore. Jemaah sekalian, kita malam ini menyambung kembali dalam kitab hikam kita, di mana kita telah sampai muka surat yang ke-45. Dalam muka buku yang lain mungkin muka surat 43, tetapi dengan tajuk tujuan doa permintaan. Ya, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan tentang beberapa perkara yang penting. Apabila kita beramal, amalan kita itu kalau sekiranya dibukakan oleh Allah Ta'ala, perkara-perkara yang gaib,
perkara-perkara luar biasa, dapat melihat Mekah, dapat melihat Kaabah dan sebagainya. Jangan kita tertipu dengan apa yang Allah buka untuk kita. Kenapa? Karena itu pun merupakan ujian Allah pada kita. Nak tengok sejauh mana kita rasa riak, kita rasa ujub, kita rasa megah, hebat diri kita. Dan demikian juga kadang-kala kita diberikan Allah karamah. Karamah tu luar biasa. Perkara yang berlaku di tangan kita. Kita minta doa terus berlaku, terus berhasil, terus dapat. Kadang-kala kita boleh dapat pula karamah kelebihan. Boleh nampak orang tu kepala kambing, kepala babi, kepala anjing. Orang ni jahat lah. Macam mana kau tahu? Kau tengok di muka dia, muka kepala anjing. Ini semua kadang-kala merupakan sebagai satu imtihan atau ujian Allah kepada kita. Nak sejauh mana hati kita itu kepada Allah. Bila kita nampak sesuatu apapun kelebihan itu, jangan kita sangka buruk seperti mana kita dah kata tadi. Sebab tu para alim-alim ulama kita yang diberikan kelebihan-kelebihan ni, apa dia kata? Ya Allah, tutupkanlah mata aku daripada melihat orang-orang yang punya sifat-sifat mereka. Aku tak mau ya Allah. Supaya apa? Supaya hati dia sentiasa bersih, menghadap semua manusia itu dengan hati yang bersih. Tak ada sangka buruk. Kalau kita, baguslah Ustaz. Kita nampak dia tu jahat tu. Dia tu kepala lembu. Dia tu kepala babi tu. Oh, jahatnya. Itu kita lah. Tapi para wali Allah bukan itu yang dia kejarkan. Apa yang dia kejarkan? Apa yang dia tuntut? Keridhaan Allah. Itulah yang mereka cari. Bukan nak dapat kelebihan. Bukan nak dapat pujian sanjungan orang. Kita awas tuan-tuan ya. Kadang-kadang ini juga merupakan permainan syaitan untuk nak menjatuhkan kita dalam ibadat. Sebab bila kita buat ibadat, asalnya syaitan tak mau kita buat ibadat. Tapi bila kita buat ibadat, dia datangkan ujian Allah untuk jadikan kita riak. Wah, orang lain tak dapat macam aku lah. Wah, aku dapat hebat lah. Aku dah jadi wali lah. Habis. Kat situ juga kita jatuh dah. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita waspada. Baiklah, sekarang kita bermohon pada Allah Ta'ala. Maka di sini kita kena jaga adab-adab kita bermohon kepada Allah. Begitulah Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah Ta'ala dalam kalam hikmahnya dengan tajuk tujuan doa permintaan. Berkata Al-Imam bin Athaillah Iskandari, semoga Allah merahmatinya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmu kepada kita. Dan begitu juga kepada tuan penterjemah kitab ini, semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat kepadanya dan dikurniakan barakah ilmu kepada kita. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan Suratul Fatihah. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah. With syafaat Nabi Muhammad SAW, you go to Jannah, see our Nabi Muhammad SAW. You can doa for our people in the world Islam, insyaAllah. عنا من أهل الصلاح والفلاح وإن شاء الله البركة في الدنيا والآخرة المؤمنين. آمين آمين. وفيها الصالحين والنبيين الخاشعين في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم خاصة خصوصا keep them always in the straight path, company of the rightly guided people, and bless them inshallah. Amin. With the salihin offspring, Amin. children brought up in the right of Allah's guidance and His love to Rasulullah and Ahl Bayt and Sahabat Rasulullah and Awliya والصالحين. آمين. إن شاء الله هل خلاف في الدين spiritually مع التوفيق والهداية في الدين والدنيا والآخرة. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وارض عنا يا عزيز يا رفيق يا رحمن. وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله. مبارك. Okey, sahabat-sahabat Ahmadiyyin, Abang Ahmadiyyin nak ucapkan dengan sahabat Ahmadiyyin, Tuan Haji Anwar, Abang Anwar yang diupakan Abang Ahmadiyyin dengan Syekh Fifuddin. Terima kasih banyak-banyak kerana keikhlasan hati. Terima kasih Tuan Haji. He is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his. He was a very balanced and very wise man. Three of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher, Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him.
Well, that depend on what is in that city. Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. Yeah, these countries, it has lots of memories in my mind. Oh, the best of you is the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help.